So guys, so lately ni kan ramai sangat tanya sinki dapur stainless steel, ceramik, nano millet, honeycomb semua tu, mana satu yang sebenarnya yang best? Nak yang tahan lama, tahan lasak, senang maintain. Tengok video ni sampai habis, meh kita speedkan satu-satu. Pertama, stainless steel. Yang ni memang paling common, tak mudah karat, ringan, senang nak jaga, sesuai untuk rumah korang yang sinki kecil tu. Tapi korang jangan lupa, kenalah ambil sinki yang memang fully stainless steel sebab sangat sesuai tu untuk kegunaan harian korang tu dekat dalam sinki tu kan. Lepas tu, ada juga nano millet and honeycomb. Permukaan dia ada lapisan ekstra, tahan calar, anti karat, air pun senang nak cuci, nampak lagi premium. Warna dan kilauan dia pun tahan lama. Jadi sinki nampak baru walaupun dah lama pakai. Kalau nak nampak lain sikit, boleh ambil granite sink sebab dia memang sangat tebal, sesuai untuk kegunaan yang sangat lasak tu, memang tahan calar. Lepas tu yang paling best, dia punya warna kan memang gelap, sangat sesuai untuk dapur yang design modern, nampak premium tu. Ni last kali ceramik sink ni tau. Yang ni memang the aesthetic king, nampak putih glossy ni. Lepas tu dia pun memang king of the king kan. Dekat dapur korang tu memang nampak macam pakai hotel. Memang lain, kalau korang ambil ni memang sangat-sangat best. Cuma dia agak berat and kena pasang betul-betul supaya dia tahan lebih lama. Jadi pilihlah bajet dan gaya yang sesuai untuk dapur korang tu, sebab material sinki tu pun penting tau. Jadi jangan lupa pilih material yang sesuai. Nak tengok semua pilihan, korang boleh datang semua cawangan dapur yang berdekatan korang sekarang.